Ustaz Jumpa lagi insyaAllah. Ada rezeki jumpa semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Bye. Salam. Baik dapat seat ni. Boleh kaki ayah kat seat raya ni. Apa? Kau nak cari? Penuh sini ya Fayaz punya Tengok video Faiz pas punya ni. style. Faiz. Lain macam. Sandar. Batik sandar. Berarti sandar ayat tak gambar. Ibu you. Beda. Cepatnya. Lagi sikit. Kenapa bang? Pergi ke terbang. Dengan jam dia. Nama dia Fayaz. Bawah dia semua kedai. Bawah hotel je. Ni kedai Indonesia ni. Ni bawah hotel je. Mana Prata? Prata bawah sana. Ada kedai nasi goreng. Pintu belakang. Oh. Lepas subuh sebelum duha. Betul. Lepas solat subuh dah selesai. Nak stay lah. Ai sikiri. Ni baru lah. Dia tarik. Dia ini perempuan je. Kawan nak pakai benda tu buat apa? Dia letak bunga ros ke? Fatih, nanti kalau nampak kubah hijau, bagi salam.
Daripada mereka, kita kena lantik orang kita sebab kita anak kita. Orang Ansar ni penduduk asal Madinah. Jadi pemimpin kena daripada kalangan Ansar. Bangun salah seorang sahabat dia kata tak, aku dengar Nabi bersabda pemimpin setelah aku kena daripada kalangan orang Arab Quraisy. Maka dipanggil Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat datang ke Rasulullah. Ada depan. Mana tu? Ustaz ada ni. Kalau sampai pernah datang umrah sebelum Covid, dia sempat pernah datang umrah sebelum Covid? Tak pernah. Tak ada. Okay. Ini ada kawasan Pasar Madinah. Dan pasar ni ada daripada zaman Nabi SAW. Dan pasar ini dikenali sebagai Suq Al-Manakhah. Pasar Madinah yang lama. Madinah dikenali dengan bumi yang mempunyai kualiti buah kurma yang sangat baik. Tapi Madinah tidak ada gandum, tidak ada jagung, tidak ada madu dan sebagainya. Jadi orang dari luar bawa benda itu dan berlakulah sistem batik di kawasan ini. Dan asalnya pasar ini sebagai syaitan syaitan. Dan sampai ke kita ini kepada pimpinan ada orang Arab dalam mereka. Kalau anak kita yang berjaga, dia kena ulang-ulang. Dia pelik. Dia datang berdagang 3 rik sambil menjarahi keluarga sambil menjarahi keluarga baknya daripada Bani Najjar. Jadi takdir Allah masa pembesaran Masjid Nabawi, kubur-kubur itu dialih kira nampak kubur ayah Nabi SAW. Dan kemudian masa umur Nabi dimomokkan dengan cerita-cerita mastika. Siapa banyak dosa pergi Mekah tak nampak Kaabah. Benda yang mengarut dan tak betul. Okey, memang bumi ini dibuat untuk orang banyak dosa. Allah muliakan umat Muhammad SAW yang pendek umurnya dengan ciptakan Mekah dan Madinah. Datang kat sini untuk kita tambah pahala dengan cepat. Okey. Jadi kelebihan datang kat sini menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sia-siakan peluang tersebut. Ini satu peluang yang sangat hebat, tetamu raja segala raja, tetamu Allah Azza wa Jal, dan banyaklah beribadat dalam masjid Nabi SAW. Kerana solat padanya lebih baik daripada 1000 kali solat. Kalau solat kat Malaysia dapat pahala 1. Kalau solat kat sini 1000. Kalau berjemaah kat Malaysia dapat pahala 27. Kalau kat sini 27,000. Digandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Okey? Bos. Itulah ada stroller elok tak nak pakai. Semua orang tahu Madinah bumi yang mulia, lebih mulia kawasan Masjid Nabawi, lebih mulia dalam Masjid Nabawi dan lebih mulia dalam Raudhah. Yang mana kata Nabi SAW, ma baina baiti, apa di antara rumah aku, wa mimbari, dan mimbar aku, Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman surga. Jadi orang datang ke Raudhah ini untuk apa? Antara tempat yang mustajab doa. Tapi bukan hanya Raudhah mustajab doa. Jangan letak dalam peluang tak mustajab, hanya Raudhah mustajab doa. Okay? Kalau dapat peluang masuk Raudhah, masuk dan berdoa dan solat. Kalau disuruh keluar, kita pun keluar. Kalau tak dapat, Allah Maha mengetahui cukup. Tak payahlah nak beli ke apa. Kita ikut kita punya nusuk nafsu, kita dapat alhamdulillah. Okey. Jadi kau dapat manfaatkan sendiri. Okey. Yep. Okey. Jemaah lelaki bila masuk bagi salam kepada Nabi SAW boleh melalui depan. Okey. Ini ialah gambaran makam Nabi SAW. Suhail. Nabi kata panggil Sahal dan Suhail datang.
Bila mana Sahal dan Suhail datang, dia tahu Nabi nak ambil tanah dia buat masjid Nabawi dan rumah Nabi. Dia kata ambil, kami bagi free. Nabi kata aku tak akan makan harta anak yatim. Aku akan bayar kepada kamu sebanyak 10 dinar emas. Mekah. Okey? Yang Madinah ini ada ketenangan yang tak ada di Mekah. Okey? Lawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Tu, kat depan tu ada nama dekat pagar tu ada tulis. Tengok dekat pagar tu. Kat sini pula yang boleh pegang. Sebelah tu tak? Pagarnya sebelah dia. Yang tengah tu dekat dia punya pagar. Dekat pagar dia ada bulat atas. Ada nama. Ni tak belum lagi. Ni. Pagar yang dia tu nampak. Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pak Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Sebelah Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum. Faisal. Angkat tu. Salam. Apa tak tengok? Lagi salam dah? Salam macam mana? Salam semoga kat depan tu. Sudah nak pakai shoes. Ya ke pakai shoes tu nak balik dah? Habis. 3. Hui. Apa ini? Apa ini? Hui. Tajam ni. Hui.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Silakan baring. Nah, mana penutup mata dia? Okey. Nah. Tutup mata, silakan tutup mata. Tak kena pula. Tarik. Okey, are you ready? Ready. Kejap. Saya betulkan sekejap ya, tuan. Telinga, okey. Selesa tak? Listen. Okey, bagus. Saya buka lampu ya. Okey, jangan. Buka mata, tutup. Okey, sila buka mulut. Saya nak tengok. Oh, cantik. Ui, kat atas dia hitam ada hurang lagi. Kena gosok gigi lagi. Pergi gosok gigi dulu. Pula. Abang Fayaz pula. Mari silakan baring. Encik Fayaz. Okey, dah selesa. Oi, ini pun sama. Ada hurang. Gigi bawah okey. Gigi atas ada hurang. Pergi gosok gigi. Besar ni pun nak cuba juga. Kan? Ibu kata ibu nak Mari sini, silakan baring. Teringin.
Cepatlah baring. Mana ada orang main macam tu, kata nak cari gigi. Cepat pusing. Okey, selesa. Buka mata. Buka mata pula, buka mulut. Pakai selimut. Tak payahlah selimut-selimut. Mulutnya. Bubum tidur dulu ya. Nak pergi dulu. Nak pergi sini je. Nak pergi. Nak pergi sini je. Pergi mana? Pergi sini je. Shoes? Keluar panas, hot. Tu lah, hot sangat ni. Tak tunggu dulu. Ayo tunggu dulu. Ibu sekejap Sekejap je. Ikut je. Panas. Panas. Kasut. Kurma apa ni? Ajwa Alia ni. Ajwa Alia. Dalam tanah haram. Tanyalah uncle tu. Dah ke Faiz? Tak suka ke rumah. Tapi ni sedap. Main ni. Senyum. Okey. Okay. 1, 2, 3. Wait, mama. 1, 2. Yes, bye. Dua, tiga. Dua. Andai ya. والله المسافة. Faiz kena guide tau. Nampak sekali nak main. Boleh ke? Faiz, hati. Okey ke? Tak bawa sedut hidung tau. Ibu macam mana ni? Ibu tak tahu pula macam mana tu. Rusak ke? Rosak tu. Boleh ke? Tak boleh lah. Faiz, pokok ni lah unta makan lah. Unta makan pokok ni lah. Ada TV tu. Kita dulu ni lah. Saya. Dulu bawa apa tu? Dulu bawa apa tu?
Bye Lori. See you later. Ryan menang. Jap. Ryan menang. Raya menang. Lori kalah. Lori kalah. One more baring. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Senyum, senyum. Senyum. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengok. 2, 3. Okey, dah dengar tu dengar. Kita balik perang Uhud. Perang Uhud ni asalnya berlaku sebab apa? Sebab Abu Sufyan ataupun kafir Quraisy Mekah tak puas hati dengan kekalahan mereka pada waktu Badar. Jadi berlakulah perang Uhud. Dan Nabi tahu macam mana dia orang nak serang balik Madinah ni. Nabi tahu daripada pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Dia hantar utusan kepada Nabi, suruh bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, penduduk Mekah sekarang ni tengah merancang nak serang lagi sekali kota Madinah. Majoriti para sahabat nak berperang di luar kota Madinah. Tapi Nabi seorang je bagi pendapat. Nabi kata apa? Kita berperang dalam kota Madinah. Kota Madinah maksudnya Masjid Nabawi. Kota Madinah tu. So sahabat pergi jumpa Nabi bagi tahu, ya Rasulullah, kami rasa pandangan kami semalam tu kami tarik baliklah, kami nak berperang di dalam kota Madinah. Nabi dah pakai baju besi. Nabi pun kata, Nabi kata satu ayat, Nabi kata, bila mana seorang Nabi dah pakai baju besi, Nabi tak akan cabut dah. Melainkan Allah akan hukumkan ke atas mereka yang nak serang tentera Islam. Maksudnya apa? Nabi dah pakai baju besi, Nabi tak akan cabut dah. Melainkan orang nak serang Nabi, Allah akan hukum mereka. Jadi aku dah pakai baju besi, kita tetap pergi berperang di luar kota Madinah. Maka bergerak. Malam hari Nabi bermimpi 3 benda. Nabi bermimpi lembu-lembu disembelih. Nabi bermimpi pedang Nabi sombeng. Yang ketiga, Nabi bermimpi tangan Nabi dalam baju besi. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai. Minta maaf. Saya minta maaf. Sayalah yang rekod ni. Saya lah rekod ni. Terbalik-terbalik. Terbalik-terbalik. Tak ada suara. Tak ada suara. Sorry. Sorry. Bye. Bye. Nak cakap ke ni Kun? Nak air apa tu? Air blue tu air apa? Awak pernah minum ke? Air yellow. Yellow tu air apa? Ayas? Nak campur semua? Oh, subhanallah, kerja dah. Jadi macam aiskrim Turki dah. Dah sama? Ke nak campur? Anak? Ayah. Semua ni. Ayah. Ya, Ryan. Ya, Ryan apa? Nanti tengok Faiz punya colour kan dia. Bagi dia rasa sikit. Ya, kau bayar. Siap. Ambil tau. Oi. Kasih. Ada rose. Tak kasi tu. Nak pun panggil coklat. Sedap je kan. Biar lah. Kejap. Sabar. Air, okey. Oh. Hei. Nana. Yeay. Apalah adik ni tak menghargai langsung. Bismillah. Dua. Tak apa, satu je dulu. Angka bagi satu je. Sedap. Sedap. Best. Dia macam ni. Nasi sikit. Minum betul-betul. Sedap. Kan?
fresh. Good. RM15. 15. Baik. Adalah. Biasalah standard. Berasa eh? Oh, ya. Macam malam tadi punya air adik. Sekejap. Okay. Simpan eh. Dia nak lagi. Tak boleh simpan. Lagi? Dah. Kecil. Ini bisa ini. Ya. Apa lagi? Mana? Yang mana? Yang itu saiz rahim tak ada. Nah. Try. Cakap uncle nak try. Ada besar. Macam situ. Mewah lah awak duduk sini. Coklat hari-hari. Yo. Cakap thank you dah belum kat uncle? You. Kau ini suka betul. Okay, 1, 2, 3. First start naik masa sebelum raya, seminggu sebelum raya. Tu first naik. Kira time tu dah start perang kan. Atau tu start naik RM2. RM2. Lepas tu kemarin yang start naik ni. Boleh pakai mata. Bagi tahu kalau gambar alamat hantar office. Bagi tahu dia. Yang ni nak hantar office. Hantar semua hantar office kan? Tak nak hantar rumah kan? Sekarang sampai berapa hari? Yang ni next shipment dijangka terbang hari Selasa atau Rabu depan. Selasa Rabu depan tu berapa bulan? Kat mana? Sikit dia makanan sikit. Kotak pertama 18.7. 18.7. Kotak kedua 22.4. Kotak ketiga 20.64. Kotak kelima keempat 17. Yang ni saya kena bunda jadi 5. 5 ha. Kotak terakhir 19.18. 19.2. Ada kena tak? Ha? Ada kena tak? Tak ada. Kaki okey tak kaki? Kena tak atas saya belum? Kena tak? Ha? Tak tahu. Kasih meh. Terlebih rajin. Kecil. Ini besar. Ini kecil. Ha, ini kecil. Uncle nak check. Uncle nak check.
tu. Gambar.